Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Macam biasa, ini hari dekat Kongkong lah. Kalau ada video memang kat Kongkong, tak ada tempat lain je. Ini hari kita bawa otak yang masih berbisa. Lambai sikit lambai. Ni peminat nak tengok ni. Okay, dari Sobri pun turun. Leo pun turun. Kita akan main berlungkur pagi ni sebab kita kejar air ni. Air pasang ni, air surut tak boleh. Air surut, air surut laju. Jadi target utama kita nak target ikan apa je? Merah-merah dia ni, merah. Ikan merah. Okey, brother kita nak main ikan merah. So jadi kita akan pergi ke pasar depan sana. Kita cari ikan merah. Lepas tu kita balik. Okay, moga ada stripe merah Ya Okey, sekarang kita dah sampai ke lokasi pertama. Air pasang agak laju juga pagi ni. Jadi ni hari kita main ketuk-ketuk dulu, tengok. Air cantik, tak keruh. Cuma harus laju sikit lah. Tengok pergerakan bot pun laju. Oh, laju air ni. Ni sedap main slow. Tak nak tekan pula. Alamak, lepaskan balik nak ikan lah ni. Kalau ikan betul tadi tu dah tup sup, dah terus melarikan diri dah. Ini tak ada je, steady je. Dia ketis. Habis kaki dia. Udang satu. Sekarang kita berada kat lokasi yang seterusnya. Dekat sana tadi tak nak makan. Nanti kita try main kat sini pula. Kita ketuk kat sini. Manalah tahu ada yang sudi ambil kan. Kan? Makan lah Cik Tol ni. Cik Tol baru pertama kali atas sini. Ya, saya sudilah makan Pak Cik Tol. Pertama kali Cik Tol, pertama kali ni. First time datang sini ni. Cantik lah rakit ni Beli lah rakit ni. Jadi Cik Tol tadi guna udang hidup. Dia nak tak nak. Jadi Cik Tol gunakan pakoi pula. Kita tengok dipadankan dengan rod terbaru Fizori Seiro Toreka 6 kaki cincin sea guide. Best lah. Joran ni memang serius sedap buat main ketuk lah. White Thunder dengan dia ni rasa sedap lagi dia ni. Ringan gila. Nanti Cik Tol akan uji dekat Batu Putih nanti. Main fast jig pakai rod ni. Cari ikan sagai. Kau mandang nyangkut karang aja kau. Dia kena pakai T. Aduh, wak lembutnya, sembatnya. Tak lekat, sayang. Wak ni wak jenab lah. Tapi macam kelapu wak. Tengok, kilat ke tak kilat? Oh, jenab lah, buntal. Ambil wak, wak buntal sekarang nama. Wak bun. Wak mana? Wak bun. Bun. Sentimental, relax, slow mo. Udah ada 46. Wah, dah ada 46 ah. Dia nak mode. Strike, double strike nampak je. Aku punya aku rasa aku duri. Wah, lama ayu kemejan lah aku punya. Aku punya ayu kemejan. Kau punya? Oh, kenapa? Baby Shima. Aku ni boleh kena you kemejan pula. Ya, angkat relax, layan je pak. Pam koyak mulut jenap tu. Wak lagi lah. Hari wak sedunia ni. Ui, kasar lah, makan ngereng Yelah. Angkat sikit pak. Beautiful lah. Memang wak betul, wak jenap orang panggil. Wak jenap lah. Alah, apa hal pula boleh berhenti-berhenti.
Nampak bukan ikan target ni. Mana ikan. Strike off camera, member call. Jadi nak tengok wak lagi, ada bisa siap. Lepas wak, bawa. Apa jadi lagi 2 orang? Ya, kita berteman wak hari ni. Betul lah hari ni hari wak. Jadi disebabkan ikan ungar nak mula makan, kita panggil kawan-kawan kita telefon, Jeb, Sobri, Leo, kita kumpul sini ramai-ramai. Itu kena panggil kawan-kawan kita, kesian kawan-kawan kita susah nak set strike. Jadi biar ramai-ramai kat sini, biar strike. Lepas wak. Tak payah bang. Kita jadi burung wak-wak lah. Jenak lagi lah. Mantap wak betul dengan jenak lah dia. Angkat sikit, tengok sikit jenak dia. Baik lah. Mantap. Kau punya sembak macam sembak patin dia. Terkejut. Gerapu manis. Putus. Patut kena pakai 40 tadi. Kasar tadi tu. Wak pula kena. Tengok relax wak, santai wak. Ya, jenap wak. Baik awak. Tengok sikit. Baik wak jenap. Sayang kau punya tu, kasar tengok. Okay, sekarang kita dekat Taisun ni. Manangkan air surut. Memang kat sini kebiasaannya air surut ada makan. Berumpankan selayang. Lepas ni kita akan pergi ke sungai untuk main pelampung. Kita berbagai-bagai teknik ni hari. Okay, ikan apa? Ikan tali pinggang keleda. Itulah dia. Aku tunggu dia tekan je ni. Alamak, dia lepaskan pula. Tekan terus lah. Lagi. Rupanya is ketam bola. Kalau ikan dia dah tekan dah ni. Macam nak tekan. Tapi berat lah. Aku dah kata. Mesti kena sauk ni, Sekejap cakap ni. Hybrid. Alhamdulillah. Dia nak makan luar sangka lah. Akhirnya. Hybrid. Hybrid cast. Diorang hybrid cast, dapat hybrid. Ini sekarang kita dekat darat, kat Jati Akau. Kita solat je, rehat sekejap. Jadi sekarang kita nak sambung ke separuh masa kedua dengan teknik pelampung. Moga ada Amoy gebu-gebas. Tak sempat nak buat video lah. Letak tu ambil Rempit Casanova. Ni nama dia rempit Casanova. Ini kan teknik pelampung. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udang jangan jauh-jauh, udang berenang. Lek-lek je sini-sini je. Yang jauh ni makan modal ni nyangkut kan.
Ada ketuk. Ha. Kau udang aku yang berenang. Oh. Makan. Udang yang nyelam, bukan ikan. Hilang terus lah. Dia sikit apa. Woi. Kepala saja, kepala tanggal. Hujan geng. Kalau kita berteduh kat bawah jembatannya. Ya. Hari yang paling membisakan untuk mencari ikan. Adalah juga rezeki lah. Tak banyak lah ini hari. Air keruh, campur laju. Adalah juga rezeki macam ada serat je. Uish. Ketam bola. Tu apa tu? Reba orang. Aduh. Bonek reba. Lepas tu ada emas ke apa, joran ke, batu ladung. Okey, sampai di sini sajalah trip kita untuk kali ni. Itulah lumrah pemancing. Ada masa kita gasak, ada masa kita kumpau, ada masa hasil kita kurang. Tapi jangan putus asa. Teruskan bersama kami, geng Semak Johor. Kita jumpa next video, InsyaAllah minggu depan. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada hari ni. Okey, kita jumpa nanti. Hari nak ribut tu. Jadi cepat, gerak. Okay, bye-bye.